pack ni baru RM4.50 je korang. Ada banyak macam-macam warna. Aku borong 5 warna. Tengok ni. Yang ni 1. Ni 2. Ini 3. Ini 4. 5 warna terus aku borong korang. So, dia ada tempat letak duit shilling kat tepi ni. Korang boleh letak duit shilling. Lepas tu, boleh buka button ni. Kat sini boleh letak kad. 1, 2. Lepas tu, kat sini pun boleh letak kad. 1, 2, 3. Kat sini pun boleh letak kad 1. Lepas tu, kat sini boleh letak duit kertas. Duit kertas korang tak berkedut. Cantik kan? Lepas tu, design dia macam ada jahit-jahit macam tu. So, nampak macam mahal tapi harga tak sampai pun RM10. So, aku borong semua warna yang aku minat. Terus korang, kalau nak dapatkan, korang boleh tengok dekat beg aku ni. Cantik-cantik korang. RM4.50 je. Nak bagi hadiah hari guru pun sesuai ni.